Sekalinya zakat sana tu. Zakat badan lah. Zakat fitrah ni zakat tubuh badan kita. Sekali setahun kita buat. Kita keluar. Dah. Taklah mahal mana. Mahal ke agak-agak? Tak mahal. Tahun ni lagu mana tahun ni? Ada dah kan? Deh. Hak paling basic sekalinya. Kalau tahun lepas. 7 riyal. Tahun ni dia naik seriah. Dah. Dia naik seriah. Pihak berwajib naik seriah. Pihak maik dia naik seriah daripada 7 jadi 8. Hak tu hak paling basic. Kalau kita makan beras hak biasa-biasa. Beras cak ke dia hak biasa ni? Cak timun. Cak timun kot cak ke dia? Cak biasa. Hak basic sekali, hak paling murah sekali dah. Maka bayar dengan harga atas orangnya 8 riyal. Jadi hak pertengahan pula, hak jenis makan timun, cak timun pun dia makan, beras-beras biasa pun dia makan, tapi kadang-kadang dia makan beras siang. Dah? Hak dia makan belaka. Capu-capu. Hak pertengahannya dia bayar 14 riyal atas orang dah. Itu pilihan kedua. Dah? Kalau gila-gila kadang-kadang basmati, kadang-kadang cak timun, gomong belaka. Cuma tu kata ke gitu. Jadi pengimbangannya dia nya lagu mana? Maka bayarlah dengan harga semolek-moleknya bayar dengan harga 14. Jadi kalau kita tak save 14 dengan sebab kita tiap-tiap hari ni basmati semacam. Nasi arak basmati semacam. Dah? Nasi arak ni basmati guna dia. Ataupun ikut Dah? Nasi biryani kau gapo kau. Semua. Beras hak molek semacam. Beras harga mahal semua. Maka molek-moleknya yang ketiganya bayar dengan harga 21. Gitu. Tapi kamu tanya tu email. Gana ni? 3 ni. Tapi ramai orang bayar 8 ustaz dia kata. Hak makan basmati pun 8 dia kata. Dah? Hak makan nasi arak tiap-tiap hari pun 8 dia. Ramai hak 8. Dah. Jadi kita ni kita kena amanah. Sepatut-patutnya bila mana pihak berwajib buat 3 kategori lagu tu, kita kena amanah diri kita sendiri. Kita kena ukur baju badan kita sendiri, kemampuan kita lagu mana, buat yang terbaik. Paling-paling tak ada duk lebar pertengahan tu tak apa dah. Dalam bab amal ibadah, dalam bab kebajikan ni, paling-paling tak ada, tak boleh buat terbaik duk lebar tengahan tak apa dah. Tak boleh mari masjid pergi surau tak apa dah, tidak gitu ni. Ni masjid tak pergi surau tak pergi, duk main cakur sore rumah, semaya sore, cuma pun duk rumah. Tak ada apa-apa. Jadi paling-paling tak ada. Hak 14 saat ni. Ini sebuah pada orang hak ini gila makan beras saat ni kadang-kadang. Apa ni? Kadang-kadang beras mahal, kadang-kadang beras murah. Maka wilah dengan nilai 14 riyal sore. Lagu tu dah. Maknanya kita amanah diri sendiri dah. Diri sendiri. Agak-agak jadi fakir kalau kita dengan sebab bayar zakat fitrah sekali setahun. Dok tak jejah mana. Tidak gitu ni.